Oi! Ipan! Oi! Nanti lepas tu kena pegang bat dengan letak naik di kampung kan? Macam mana? Udah tak aku! Kau ada? Aku! Bapak kau! Dari pembahasan! Kari pak! Mak aku lah tu! Amin! Poro! Ya Allah dah! Sedara ke? Aku tak perasan kau apa tadi ni. Saya tadi dekat Selangor kau, aku rasa macam pernah tengok. Eloklah tu. Korang pun dah kenal balik sekarang ni. Harap pertemuan hari ni tak jadi satu benda yang sia-sia lah, kan? Nakal betul korang berdua ni. Tak ada benda lain ke korang nak tiup? Saya berita. Dah. Kau ingat tak masa kecil tu? Masa terawih. Kita sebut orang apa terawih? Terawih? Jahanam! Jahanam kita! Kau ingat lagi tu? Pakcik Beda mulut besar. Bila kita sergah dia, bukan mulut aja dia makin besar. Hidung mata pun besar. Aduh, tak pernah aku tengok lah mulut paling besar cik kampung kita dia lah. Lepas tu, tiba-tiba kan motor datang kan. Tapi aku tak perasan siapa lah. Sebab aku sempat selamatkan diri. Engkau lah kan Toy. Dam? Apa pasal Dam? Apa yang kelakar sangat tu? Malam tu memang betul-betul buah hal. Dalam banyak-banyak orang, Malam raya kau cari pasal. Abah kau sakat. Abah suruh kamu semayang terawih, bukan menyakat orang. Amin gurau je lah, Abah. Bukan dengan orang lain. Dengan Abah. Banyak kau yang gurau, kamu tidur kat luar ni. Sampai pergi raya. Faham? Abah. Abah. Takkan nak suruh Amin tidur luar kot. Kalau malas malam. masa aku malam tu menangis kena tidur luar. Dalam malam raya pula tu. Kalau aku jadi bapak kau, aku tak halau kau tidur luar. Tapi aku ikat kau dekat batu nisan. Baru buta. Bang, mau pergi tak? Kelakar tak cerita ni tadi? Kelakar? Cerita lah lagi. Ceritalah. Sambunglah cerita yang kau rasa kelakar sangat tu. Cerita. Jadi itulah pengalaman berayaku masa kecil. Nah, aku ceritalah pengalaman kau pula. Tapi aku kena pastikan lagi kelakar pada aku ni ceritalah. Aku? Kelakar. Kelakar tu memang kelakar. Tapi sedih.